Hello guys, selamat petang guys. Ini singgah sekejap dekat Cebu Central Market Complex, dekat Sibau, Bandar Raya Sibau. Singgah tengok-tengok buah tangan, bawa balik pergi kucing. Okey, jom kita jalan. Ini dari tepi dia ni guys, bukan depan. Depan dia sebelah sana. Ini tepi. Ya. Mama. Oh, ini kasih les lah nanti ya. Oh, minta 1 kilo, dia kasih 1 kilo lebih. Ini sudah banyak tadi. Oh, sudah banyak. Ini sudah. Dia pernah. Dia mau tambah. Jual lagi. Apa beza dia? Ini kuning. Dia isi dan nipis sikit. Oh, ini isi nipis. Kadang-kadang aku lagi. Nipis air rasa lain. Oh, tapi ini lain nama dia. Oh, Nama dia lain. oh rasa pun lain. Ya, tidak sama rasa. Oh, ini kakus. Itu pisau. Oh, ini sama. Okey, terima kasih. Banyak buah. Boleh datang Cebu. Memang puas hati sini, banyak barang. Sayur-sayur banyak, buah-buah banyak, tapi sudah banyak tutup. Sudah sekarang jam 5:11 minit, pukul 5 lebih hari Ahad. Itu sebab awal tutup. Biasa dia kalau hari Jumaat, hari Sabtu buka sampai malam. Hitam. Kerama masihnya. Oh, kerana mas. Masin jangan cantik. Ini kalau itu buka tangannya juga kan bisa Kedua ke Tiga lima. Ini demi tu? Ini labu apaan? Labu air. Bulat ni ya. Oh, Tiga lima labu. ringgit boleh keluar. Oh, okey. Timunnya, timun 5 ringgit lah. Wait. Tidak apa. Itu tunggu dia nanti. Ya. Labu air. Kami rela buat air lah. RM5 kuat.
Labu air, debur. Mama lima siang. Saya. Apa pelaku mati? Oh. Tengok, awet tengok bunga. Kalau perempuan memang tidak lari daripada bunga. Oh, ini depan pasar Sibu. Pasar Sentral Sibu. Ini depan. Pasar jual semua hasil tutup. Oh, besar-besar. Tidak bau kamu. Ini berapa ni? Nah, 16. 16 1 kilo. Ya. Besar-besar tu nanti banyak ni. Oh, tidak. Itu tidak. Besar-besar ikan ni. Tengok ini badan akal ni. Orang mau keluar dia tutup. Hati keberat. Oke guys, kita sudah siap beli jajan untuk bawa balik ke Kuching. Kita tengok-tengok. Mau tanya perut dulu, kalau sudah lapar kita cari, kalau belum kita akan bergerak balik. Oh, inilah pemandangan dekat terminal kapal, terminal boat express. Sana guys. Ini apa ni? Taman Sel Kong Peng Long.
Inilah pemandangan petang di tepi Sungai Sibu. Yes. Hello guys. Mana dikit ini? Tuh. Jet ski tu kira main. Zoom deh. Wah, beli jet ski. Kai tap kan. Cầm